Jom kita masak ayam sos tiram ya. Tumis 2 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, 1 batang serai diketuk, cili padi ikut pedas masing-masing. Semua bawang putih, bawang besar tu dicincang dia ya. Hingga bawang tu layu ya. Nampaknya bawang pun dah layu ya. Boleh masukkan cili kisar tu 2 sudu makan ya. Sehingga cili tu pecah minyak. Okey, cili pun dah pecah minyak ya. Bolehlah masuk sos cili tu agak-agak lah ya. 2 sudu atau 3 sudu makan. 2 sudu sos tiram. Digaul rata biar dia masak ya. Sambalnya pun dah masak, masukkan ayam ya. Ayam tu Opah letak kunyit dan garam sedikit, Opah rebus sampai masak ya. Opah tak goreng. Letak garam dan serbuk perasa. Okey, gaulkan semua sambalnya dengan tu. Letaklah air sedikit untuk kuah. Tapi kuahnya tak perlu banyak lah. Dah bubur air tadi tu kita tunggulah kering sedikit. Bagi dia mendidih dulu. Hingga hingga kering dan tergaul rata ayam dengan sambal tu ya. Dah pun mendidih ya. Dah dirasa semua ya. Dah nampak sedikit kering. Okey, dah pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okey, bye-bye. Tinggalkan sedikit je kuahnya. Nampak tu? Bila kuah dia tinggal sedikit tu, bahan-bahan tu tergaul dengan ayam tu.